Kerajaan yang ada sekarang ni, kerajaan yang berniaga dengan rakyat. Dia bukan untuk membantu rakyat. Podcast Fokus Perak, saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Podcast Fokus Perak, medan diskusi rakyat Perak. Kepada semua yang sedang menonton, jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube Fokus Perak dan follow kami di Facebook Fokus Perak dan TikTok Fokus Perak. Episod yang baru, topik perbincangan yang baru dan sudah pastinya bersama dengan tetamu undangan kita yang baru. Saya perkenalkan Yang Berhormat Ustaz Khalil Yahya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Selamat raya Ustaz. Terlajak sihat. Tu nampak makin kembang nampak Ustaz. Itu yang pasal. Itu pasal. Jadi banyak sangat jemputan buka puasa Berbuka puasa. Rakyat bersama rakyat. Okey, dan untuk makluman semua, YB Ustaz Khalil Yahya adalah Ketua Penerangan PAS Negeri Perak, yang juga ahli Dewan Negeri Kubu Gajah, pernah ditaklifkan sebagai timbalan speaker Negeri Perak pada penggal yang lalu. Jadi mungkin peringkat awal ini menarik untuk kita mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan YB Ustaz Khalil Yahya yang dimaklumkan sebelum ini adalah penceramah ataupun pendakwa Islam yang aktif berceramah, kita kata boleh kata seluruh negeri Perak lah kot. Kemudian pernah juga menjadi mutawif, bawa orang pergi ke ke Mekah, pergi ke Madinah, macam pengusi kita. Itulah. Jadi mungkin YB Ustaz boleh kongsikan sedikit daripada seorang anak kelahiran Kubu Gajah, kemudian belajar sampai ke Mesir, kemudian berkhidmat dalam masyarakat dengan masyarakat, macam mana boleh terlibat dengan politik ni? Terlibat dengan politik ngampas pula. Mungkin boleh kongsikan insya-Allah. Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Hafizul selaku moderator pada kita pada hari ini. Berkenaan dengan apa yang dipersoalkan oleh Ustaz Hafizul tadi, saya balik Mesir tahun 2010. Okey. 2010. Tapi sebelum tu memang dah beraktif dalam politik lah. Tapi tak ada jawatan lah. Di peringkat kampung, ceramah-ceramah ke mana pun insya-Allah pergilah. Tapi bila mana balik ke Mesir, daripada Mesir tahun 2010, nakib saya pada masa itu Ustaz Firdaus Hassan. Sekarang ni timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Perak. Dia lah yang bawa round satu larut tu. Perkenalkan kawasan-kawasan, perkenalkan markas-markas, sehinggalah saya berada dalam AJK Dewan Pemuda PAS Kawasan Larut, jadi SU Dewan Pemuda PAS Larut, dan lepas Ustaz Akmal tak jadi Ketua Pemuda, saya jadi Ketua Pemuda PAS Kawasan Larut. Waktu jadi Ketua Pemuda PAS Kawasan Larut lah, secara 100% saya ingat menjadi orang politik, khususnya di bawah Dewan Pemuda PAS Kawasan Larut. Sehinggalah tahun 2018, pilihan raya ke-14, ditaklifkan, diminta untuk menjadi calon untuk DUN Kubu Gajah, walaupun berkali-kali lah menolak. Cerita dah panjang lah, berkali-kali menolak, tak nak terima sebagai jawatan, sehingga Ustaz Akmal, Ustaz Firdaus mari cerita berkenaan dengan kebersediaan kita untuk berada di lapangan politik yang lebih tinggi. Sehingga semasa Ustaz Firdaus mari pujuk saya untuk jadi calon pilihan raya ke-14, dan Ustaz Akmal juga. Sampai saya minta pada Ustaz Firdaus dan Ustaz Akmal, kalau nak saya juga jadi calon, pergi jumpa ayah saya. Pergi jumpa ayah. Sebab apa saya kata saya malu pada ayah saya malu pada orang yang terdahulu yang berada lama dalam politik. Tiba-tiba saya yang baru jadi ketua pemuda, baru 2-3 penggal jadi ketua pemuda PAS kawasan, nak dilantik sebagai calon. Saya kata pergi jumpa ayah saya. Ustaz Firdaus pergi jumpa ayah saya. Ustaz Firdaus pergi jumpa ayah saya, dan lepas selang 2 hari, Ustaz Firdaus pergi jumpa saya dengan Ustaz Akmal. Ayah hentai cakap, menang dapat pahala, kalah dapat pahala. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Kalah dapat pahala, menang dapat pahala. Barulah saya masa itu masih lagi mutawif. Mutawif Andalusia Travel. Pulang balik ke Mekah kan. Sehinggalah kita pilihan raya pada bulan 5, bulan 8 bulan 5 atau bulan 8 2014. Bulan 3 tu saya masih lagi bawa jemaah. Saya lepas last bulan tu barulah saya full diri saya untuk berkempen turun serata di, khususnya di Kubu Gajah lah, di Kubu Gajah. Dan lepas tu kita menang, alhamdulillah, nak berhadapan dengan puasa, nak berhadapan dengan raya,
nak berhadapan dengan banjir pada waktu itu. Baru kali pertama menang 3 isu yang kita nak hadapi pada waktu tu. Kalau ada tengok gambar dalam Facebook saya waktu bulan puasa lepas menang tu, puasa dalam keadaan banjir. Kan, dengan duit tak ada, dengan kekangan macam-macam. Sebab waktu tu pembangkang pembangkang yang tidak diiktiraf. Dia pembangkang. Saya rasa untuk macam tu juga untuk persoalan yang pertama. Dia menarik untuk kita, dia antara perkara yang penting yang kita boleh ambil daripada jawapan YB Ustaz Khalid tadi, mungkin restu ayah, restu ayah kemungkinan, dan juga kita kata keberkatan daripada keputusan jemaah keputusan jemaah tu. Dan alhamdulillah sampai hari ini masuk penggal yang kedua sebagai ahli Dewan Negeri Kubu Gajah. Nanti kita akan masuk tentang apa yang telah pun YB Ustaz Khalid kita lakukan atau laksanakan untuk rakyat di DUN Kubu Gajah. Cuma sebelum kita nak pergi kepada DUN Kubu Gajah ni, ramai ni orang-orang Kubu Gajah tu tengok ni kan, daripada dari dekat TikTok kita, dekat Facebook dan platform-platform kita ni. YB Ustaz juga sekarang ini ditaklifkan sebagai ketua penerangan. Ketua penerangan PAS Perak. Saya rasa taklifannya agak berat juga lah. Memang berat. Memang sangat berat. Sangat berat. Sangat berat. Jadi mungkin YB boleh kongsikan macam mana YB bahagi masa kan dengan tugasan di kawasan di DUN Kubu Gajah di peringkat negeri. Perak ni nak jaga 24 kawasan ni luas, Perak dah luas. Jadi macam mana YB mungkin mengurus masa untuk rakyat dan juga komitmen tanggungjawab di peringkat parti. Okey, terima kasih Ustaz Fizul. Berkenaan dengan tugas kita, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sama aja 24 jam. Kan 24 jam. Semua sama. Tak ada yang beza. Walaupun kamu imam, kamu Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, kamu rakyat, kamu orang miskin, kamu orang kaya, 24 jam. Betul. Cuma tugasan kita agak berbeza. Cumanya bila mana ditaklifkan sebagai ketua penerangan, bukan saya gerak seorang-seorang, tak. Bukan saya gerak seorang-seorang. Salah seorang yang menggerak adalah Ustaz Fizul. Dia juga adalah ketua penerangan atau EJ penerangan di kawasan Batu Kurau. EJ penerangan kan di Batu Kurau. Dan tim kita bergerak dengan tim. Kita bergerak dengan tim. Di kawasan saya pun saya ada staf saya di kawasan. Ketua penerangan PAS kawasan pun ada tim di kawasan. Di negeri pun kita ada tim dan kita bergerak ikut tim, dan insya-Allah kita bekerja bersama. Kul ya'malu ala syakilatih, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Kita bergerak ni dia ikut skill yang kita ada. Tim kita ada skill yang macam-macam. Saya mungkin boleh bercakap sikit, ada jawatan sikit. Yang lain yang bergerak yang teknikal. Saya tak pandai bahagian teknikal. Ada orang pandai bahagian teknikal. Yang Ustaz Fizul khusus berkenaan dengan MC, boleh jadi pengacara. Orang lain tak ada bakat, mungkin ada orang lain bakat macam lain. So kita berkumpulkan dalam satu tim, insya-Allah kita dapat buat benda yang lebih besar, bukan sekadar untuk menguruskan negeri Perak, bukan sekadar untuk menguruskan PAS, tapi nak menguruskan negara yang lebih mencabar, Ustaz. InsyaAllah. Itulah jawapan daripada seorang negarawan tu. InsyaAllah. Nampak tu pimpinan masa depan daripada PAS ni yang insyaAllah akan memimpin bukan setakat negeri Perak, tapi juga Malaysia ni, insyaAllah. Satu lagi YB, bila kita sebut tentang penerangan ini, sudah pasti antara fokusnya adalah memberikan kefahaman kepada rakyat. Jadi macam mana YB tengok cabaran khususnya sebagai ketua penerangan PAS Negeri Perak untuk mengetuai pasukan yang YB sebut tadi, nak sampaikan penerangan kepada rakyat dalam suasana hari ini kita boleh sebut dengan macam-macam cabaran, dugaan, fake newsnya, kan, berita yang tak betul, kemudian belum main lagi dengan propaganda musuh, naratif hak pening-pening ni mari luar dalam, kiri kanan atas bawah. Jadi macam mana YB setakat mungkin rasa dah 2 penggal YB sebagai ketua penerangan, lebih kurang dalam 4 tahun ke 5 tahun, macam YB mengatasi suasana dan cabaran tu? Okey, terima kasih kepada Ustaz Fizul. Bismillah. Saya teringat satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, kalau tak silap saya, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan kita campur aduk di antara yang kebenaran dan juga kebatilan. Bila mana kita mencampur adukkan kebatilan dan juga kebenaran, itu menjadi masalah. Benar itu hak, salah itu hak. Dia berasingan. Dan dua benda ni tidak boleh bergabung di antara satu sama lain untuk kita mencapai matlamat. So kita dalam Parti Islam Se-Malaysia PAS, bawah penerangan pula, satu entiti ataupun satu tugas saya rasa cukup besar. Dan dalam perlembagaan PAS meletakkan
penerangan ni untuk memastikan setiap mad'u sampai kita punya mesej daripada parti Islam Malaysia PAS. Macam Ustaz Fizul sebut tadi, satu tugas yang besar, bukan satu tugas yang kecil, tugas yang besar. Bukan sekadar untuk kefahaman orang di kampung, tetapi juga seluruh masyarakat yang ada dalam Malaysia. Jadi tugas itu besar. Bila mana saya tak boleh bergerak dengan sendiri-sendiri. Dan di negeri Perak, alhamdulillah, setiap kawasan yang ada dalam negeri Perak, 24 kawasan, setiap kawasan kita wujudkan ataupun memang dah ada dalam perlembagaan, mesti ada ketua penerangan PAS kawasan, peringkat kawasan. Itu peringkat cawangan pula, mesti ada ketua penerangan peringkat cawangan. Bila mana setiap cawangan ada penerangan, ketua penerangan, setiap kawasan ada ketua yang aktif berkenaan dengan penerangan, peringkat negeri yang aktif, insya-Allah segala apa benda yang kita nak sampaikan kepada masyarakat, segala maklumat-maklumat daripada peringkat negeri, peringkat pusat yang kita boleh sampai kepada masyarakat melalui satu sistem yang lebih teratur. Pada masa sekarang pula kita tengok dalam media medsos, kita ada grup WhatsApp, kita ada Facebook, kita macam-macam ada, segala makneka orang kata. Yang TikTok kan, memang fake news ni mudah kita nak buat, mudah orang nak buat. Tapi kita kena ingat macam firman Allah Ta'ala yang saya sebut tadi. Allah Ta'ala melaknat mereka-mereka yang meletakkan matlamat dia untuk mencapai matlamat dia dengan kebatilan. Kan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita cakap satu benda yang betul tapi tindakan kita tak betul. Allah melaknat. Bukan sekadar melaknat kita di dunia, sampai kita di akhirat. Itu perjuangan kita, Ustaz Fizul, perjuangan Parti Islam Malaysia PAS, bukan sekadar kita menang di dunia. Bukan sekadar kita nak memerintah negeri Perak. Bukan sekadar kita nak memerintah Malaysia, tetapi kita yang lebih penting adalah kita untuk selamat sewaktu mana kita di alam kubur. Kita selamat sewaktu mana kita di alam hisab Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah kita beratur di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita masuk syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, Ustaz Fizul. Jadi itu peranan yang sangat besar lah sebenarnya di peringkat penerangan. Insya-Allah kita nak pergi kepada tanggungjawab YB Ustaz Khalil sebagai ahli Dewan Negeri di Kubu Gajah. Kita tahu latar belakang atau geografi Kubu Gajah ini kawasan yang kita boleh kata agak pendalaman, banyak kampung-kampung, mungkin kita kata kawasan luar bandar lah, kawasan luar bandar. Jadi apa cabaran dan juga apa yang sering kali permasalahan yang diutarakan kepada YB, sebab biasalah kalau kita pergi ke kawasan luar bandar ni, memang YB ni jumpa YB, dia tak cerita baik-baik dia tak cerita seronok, dia cerita masalah. Dia kira cerita masalah aja. Cerita dia tak yang dia seronok tu dia tak cerita pun. Dia cerita masalah. Ni mungkin YB boleh kongsikan sepanjang dua penggal ni. Apa yang paling banyak selalunya? Mungkin orang kampung duk jumpa YB apa isu-isu setempat di Kubu Gajah. Okay, bismillah. Terima kasih Ustaz Fizul berkenaan khususnya berkenaan rakyat dalam DUN Kubu Gajah. Yang diulas Ustaz Fizul tadi berkenaan dengan DUN Kubu Gajah ni dalam Parlimen Larut. Dalam Parlimen Larut ada 3 DUN. DUN Selama, DUN Kubu Gajah, DUN Batu Kurau. Dan DUN Kubu Gajah ni dia baru ada 3 penggal, 4 penggal. Ada sebelum ni hanya ada Parlimen Larut ni hanya ada Selama dan juga Batu Kurau. Dipecahkan, sebahagian Batu Kurau masuk ke Kubu Gajah, sebahagian Selama masuk DUN Kubu Gajah. Jadi wujud satu DUN Kubu Gajah. Okey, rata-rata penduduk DUN Kubu Gajah ni dia adalah penorang getah. Penorang getah. Kalau musim durian kan? Dia tinggal getah tu. Dia tinggal getah. Dia kira durian. Kan? Habis musim durian baru dia pergi ke getah semula. Itulah rutin kehidupan. Adalah yang setengah hari ada je cikgu dah keluar bekerja di luar, tapi kebanyakannya hampir 80% penduduk asal di DUN Kubu Gajah adalah penorang getah dan juga ada sedikit sawit lah. Apabila kita turun padang menemui ataupun bersama dengan masyarakat, keluhan-keluhan biasalah. Kewangan berkenaan kewangan. Sebabnya pendapatan bagi getah ni kalau musim hujan dia merosot. Shilling getah pun sekarang RM2.80 kalau tak salah saya. RM2.80 1 kilo getah scrap. Sekarang musim panas musim panas getah tak keluar pula. Jadi kemarau, getah kering. Jadi masalah.
Jadi itulah rungutan-rungutan saban hari bila kita keluar berkenaan kewangan lah. Bila mana tak ada kerja terbantut, kewangan. Anak nak pergi sekolah, cucu nak pergi sekolah, yang jaga cucu. Dan juga yang keduanya berkenaan dengan infra. Sewaktu mana kita jadi kerajaan 2020-21, kita dapat peruntukan maris. Okey. 1 juta setiap adun kerajaan. So waktu kita jadi kerajaan dalam masa 3 tahun, 2 tahun setengah kita jara, 33 bulan lebih kurang. Duit daripada maris kita minta kebenaran daripada pejabat daerah untuk gunakan selenggarakan jalan yang tidak pernah dibuat. Ada rumah 5 biji, 3 biji, 4 biji dalam. Jalan tak ada. Jalan tak ada. Baru kita boleh buat. Tapi Ustaz Fizul, bila mana kita dah jadi pembangkang semula kali ni, macam mana saya sebut dalam sidang DUN yang lepas, masih ada lagi jalan yang tidak diturap, masih ada lagi jalan berselut. Bila berjalan musim hujan, selut naik sampai ke paha. Saya sebut dalam sidang DUN. Sampai hari ini tidak selenggara. Permohonan saya yang sesi lepas tak diluluskan. Ni rungutan masyarakat, masyarakat. Dahlah kami kerja pun tak ada. Jalan pun teruk. Yang ketiga, isu berkenaan dengan rumah pusaka. Kebanyakan di sana mungkin anak mewarisi rumah yang ayah dia tinggal. Rumah lama ni biasalah kan, atap bocor, dinding tak elok, dan anak tersebut bukannya kerja besar, ada kerja kampung juga, menoreh, ada kebun durian. Tapi bila mana kita nak minta selenggara, dia agak susah dan juga banyak sangat polisi dan birokrasi dia, banyak sangat birokrasi. Kadang-kadang 2-3 kali permohonan, ini tak kena, itu tak kena, ini tak kena, itu tak kena. Jadi benda itu banyak rungutan di kawasan. Masyarakat ataupun pimpinan yang ada dalam kerajaan sekarang boleh pergi ziarah. Saya bukan nak mencabar, tapi boleh, jom kita pergi. Saya boleh tunjuk sebiji rumah. Saya rasa bukan dalam DUN Kubu Gajah saja. Kan, Ustaz Fizul sendiri duduk di Batu Kura boleh tengok bagaimana rumah yang usang, bagaimana tidak dibagi peruntukan untuk selenggara. Yang diduduki oleh mana? Kadang-kadang ibu tunggal yang tak ada siapa anak, kadang anak kecil. Betul. Kan, tidak selenggara. Kadang kita pergi bawa permohonan kepada Baitul Mal kata itu ini boleh, tapi 6 bulan akan datang baru lulus. Itu jadi cabaran yang ada di kawasan saya kadang tunjuk 3 kot, baru kot. Banyak lagi kalau nak sebut. Kan, banyak. Tapi banyakkan yang mari kepada kita, itulah rungutan-rungutan. Dan juga permohonan-permohonan daripada pejabat saya untuk Baitul Mal, untuk JKM, untuk rumah mesra rakyat, untuk rumah Yayasan Perak. Bukan sikit kita minta lah. Sampai hari ni Ustaz Fizul, kalau nak tahu, ada satu rumah masa kita jadi kerajaan, hampir-hampir kita nak bubar parlimen pada waktu tu. Banjir berlaku besar di Batu 20. Rumah Abang Najimuddin, saya boleh sebut nama. Separuh dapur dia masuk sungai. Permohonan demi permohonan, bertahun-tahun, berkali-kali saya sebut dalam sidang DUN. Barulah lulus sesi lepas, barulah lulus dalam 5 bulan lepas. Dah siap dah rumah, tapi tak boleh masuk sebab apa? Akses jalan tak ada, tiang elektrik tak boleh masuk. Kunci tak boleh serah. Yang beraya baru ni mengharapkan supaya dia duduk di rumah yang baru, tapi tak dapat juga. Barulah buat permohonan, buat surat pula kepada pegawai khas Menteri Besar, minta kewangan yang sepatutnya dia bagi kepada YB kepada adun, tapi kena permohonan melalui pegawai khas Menteri Besar. Lulus dah 5,000 untuk buat jalan. Tengok belum ada lagi lah, baru lulus belum dibuat lagi. Ini sebahagian rungutan dan juga realiti tangisan air mata rakyat yang kadang-kadang dipandang enteng oleh pemimpin, yang kita jadi adun pembangkang kadang-kadang menangis bersama dengan mereka. Menangis bersama dengan mereka. Kenapa? Mereka datang tu dengan penuh harapan. Dan kita kadang-kadang nak bagi harapan, nak mencapai supaya mereka capai harapan yang mereka nak, tapi kita tak mampu kerana halangan daripada kerajaan yang ada. Sebenarnya konsep profesionalism dalam Pemerintahan, dalam perkhidmatan dan juga tingkat kerajaan lah. Sebab kita kadang-kadang bila kita sebut tentang isu peruntukan kepada pembangkang ni, ada yang sinis kata apa, pembangkang ni minta duit, tapi sebenarnya realitinya adalah bila sifat profesionalism itu tidak ada,
apa yang sepatutnya diberikan kepada adun pembangkang tidak diberikan kepada adun pembangkang. Akhirnya yang menderita bukan YB, adalah rakyat. Yang menderita adalah rakyat. Betul, jadi ini yang sebenarnya yang sering kita tekankan. Dah beberapa kali juga YB pun pernah keluarkan kenyataan berkaitan dengan peruntukan kepada YB pembangkang, dan benda tu sebenarnya common sense lah. Waktu politik kita politik, tapi bila dah habis pilihan raya, kita nak berkhidmat kepada rakyat, kita tolak tepilah bendera politik ini, kita bergerak atas dasar profesionalisme. Mana yang sepatutnya kita serah, kita beri. Itu disebut banyak disebut oleh YB Sanusi kan. Buat panjang pemerintahan Kedah. Waktu politik kita politik lah. Tanding lawan lah. Lawan betul-betul. Lawan betul-betul. Kamu sebagai pengarah pilihan raya UMNOS, aku sebagai pengarah pilihan raya PAS. Lawan. Betul. Dah habis, stop lah. Kita kerja lah. Kerja untuk rakyat. Kerja untuk rakyat. Kerana akhirnya nanti yang terkesan adalah rakyat. Banyak juga isu-isu yang disebut tadi. Cuma saya tertarik daripada 3 isu tadi adalah berkaitan dengan isu ekonomi. Macam YB dah pecah lubang tadi tentang duduk di Batu Kurau tadi. Jadi kawasan Larut ni memang kita kenal kawasan pendalaman. Kawasan pendalaman. Dan kalau kita nak cari orang muda di kawasan Larut ni, dan mungkin sama juga Kubu Gajah agak susah juga. Sebab mereka bekerja di luar. Dan kenapa mereka kerja di luar? Memang terpaksa kerja di luar. Kerana dari sudut peluang pekerjaan, dari sudut kita kata perkembangan ekonomi di kawasan itu. Jadi macam mana YB melihat dari sudut ekonomi, dan apa mungkin usaha-usaha yang sudah YB lakukan dan sedang YB lakukan untuk penduduk di Kubu Gajah, khusus dalam konteks ekonomi? Okey, bismillah. Terima kasih Ustaz Fizul. Berkenaan dengan sudut ekonomi, sewaktu mana kita kerajaan hari itu, kita ada Ustaz Misbah lah, YB Ustaz Misbah, ahli Parlimen Parit Bunta, dia sebagai pengarah pasak dari Perak. Alhamdulillah, link kita ataupun hubungan kita dengan pasak sewaktu itu sangat cantik, berlarutan sampailah sekarang. Baru-baru ni, taklah baru, dalam tahun ni dan juga tahun lepas, kita ada buat beberapa program untuk meningkatkan ekonomi sudut orang muda lah. Yang keduanya wanita. Yang pertama sekali saya jemput pasak untuk kita kerjasama dengan pasak negeri Perak. Kita buat kursus gunting rambut yang pertama sekali. Alhamdulillah, sambutan yang agak memberangsangkan daripada anak-anak muda yang lepasan SPM, yang lepasan PT3, hampir 40 orang. Dan mari kursus, mereka bagi lebih kurang dalam 5 jam ajar gunting rambut. Yang mana nak buka kedai-kedai gunting rambut kan, mereka ajar dari A to Z. Kita buat sampai 5-6 jam lah kita buat di Pekan Jelai, di Dewan Pekan Jelai. Alhamdulillah, sambutan yang agak memberangsangkan, dan ada sebahagian daripada pengkursus atau anak-anak muda tersebut berjaya untuk yang dah ada buka kedai, dan yang ada skill baru daripada kursus tersebut, dapat skill baru untuk gunting rambut. Yang keduanya, baru sesi lepas juga kita buat ni khusus kepada wanita. Khusus pada wanita kita buat eco cake. Hampir 25 orang. YB dah rasa dah dia orang buat tu. Dah rasa, kita rasmi. Deco cake buat dari A to Z juga. Kita ambil latih daripada pasak, datangkan daripada Ipoh. Kita buat satu hari daripada pagi sampai ke petang. Dan cara buat kek tu, kek ini saya pun tak tahu nama dah lah. Alhamdulillah, yang ada pengalaman dan juga pandai buat kek, dia terus buat. Yang mana tak pandai lagi, mungkin dia buat untuk dimakan suami isteri dia dulu. Dan yang ketiga, yang terakhir saya buat adalah spa. Khusus juga perempuan, buat facial muka. Macam mana nak pergi tegang muka, facial muka untuk khusus wanita lah. Khusus muslimat, beramai muslimat yang masuk, dan juga ada sebahagiannya kita kolaborasi dengan college community di Kemunting. Dan dia pun bekerja bahagian dengan spa dan juga facial untuk muka ni. Alhamdulillah, walaupun tak ada lagi lah buka kedai facial muka di Dun Kubu Gajah, tapi pengalaman tu ada, dan juga untuk kelangsungan. Mungkin sesi-sesi yang akan datang kita panggil lagi untuk macam mana dia nak buka kedai pula, nak buka pusat spa perniagaan pula. Nak buat perniagaan daripada rumah ke rumah. Kan ada sekarang ni tak payah buka kedai pun. Dia iklan servis dalam medsos je kan. Okey, boleh pergi rumah ke rumah, insya-Allah kita cuba naikkan ekonomi. Yang keduanya, pasca COVID yang lepas, pasca COVID yang lepas, kita masih lagi kerajaan. So bantuan-bantuan permulaan perniagaan tu banyaklah yang kita dapat
bantu masyarakat, kerana kedai di kampung ni bukannya kedai yang mewah. Dia tak ada macam bandar-bandar yang ada kopi sampai RM15, tak ada. Kan, tak ada kopi sampai RM20. Yang paling banyak pun RM2-3. So kedai kopi ni kita linkkan dengan Baitul Mal supaya dapat perkakas ataupun alatan-alatan perniagaan yang baru. Alhamdulillah setakat ni banyaklah kedai-kedai yang di kampung sana melalui bantuan daripada pusat khidmat Dun Kubu Gajah laksanakan, mereka dapat dapur baru, dapat peralatan yang baru, pinggan mangkuk dan juga kemah perniagaan yang kecil. Alhamdulillah, walaupun dia tidak membantu 100% kepada pembangunan ekonomi dalam Dun Kubu Gajah, paling kurang dia ada sedikit mengembangkan ekonomi yang ada dalam Dun Kubu Gajah, insyaAllah. Ya. Menarik, dan saya boleh sahkan kalau tuan-puan penonton semua datang ke Larut, boleh jumpa ayam gunting RM2. Ayam gunting RM2. Ayam gunting RM2, hari Jumaat dia jual RM1. Tu powernya di kawasan Larut, sebab dia orang ni niaga bukan nak kaya pun. Bukan nak kaya, untuk kelangsungan hidup. Dan itulah realiti di kawasan luar bandar, termasuk di kawasan Dun tempat YB Ustaz Khalil wakili, iaitu di Dun Kubu Gajah. Anda masih lagi menyaksikan Fokus Perak, medan diskusi rakyat Perak. Bersama dengan kita pada hari ini di studio adalah Yang Berhormat Ustaz Khalil Yahya, dan yang masih lagi sedang menonton kita ketika ini, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube Fokus Perak, dan juga follow kami di Facebook Fokus Perak dan TikTok Fokus Perak. Kita nak sambung balik perbincangan kita tadi, rancak tadi, sonok tadi, rentetan, dan isu pun isu yang agak menarik, isu yang berkait dengan kebajikan dan kepentingan rakyat, iaitu isu ekonomi rakyat, dan bagaimana dengan kesan daripada apa yang sedang berlaku, konflik di Timur Tengah. Kita tak nak bincanglah Timur Tengah sini, nanti lagi satu episod baru pula jadi sejam pula lagi. Cuma nak beritahu, nak bincang tentang rantaian kesan daripada apa yang berlaku di Timur Tengah, khususnya kepada negara kita, dengan kenaikan harga minyak, harga petrol, harga diesel yang melambung sangat-sangat tinggi. Cuma peliknya dia naik dekat Semenanjung. Sabah Sarawak ni tak tahu macam mana dia boleh kawal harga tu murah juga kan. Jadi mungkin YB boleh sentuh sikit. Sabah Sarawak dia ambil minyak lain kot. Wallahu alam lah. Dia ambil diesel mana kita tak tahu. Okey, bismillah. Terima kasih Ustaz Fizul. Berkenaan dengan minyak, bila mana terkejut dalam masa beberapa minggu saja naik sampai diesel RM5.52. Ya. Mengalahkan Thailand. Dulu ada orang hujah jangan banding Malaysia dengan Thailand. Tapi sekarang ni bila mana dia jadi Perdana Menteri, dia tak ada satu conclusion ataupun satu formula yang kuat untuk menjaga rakyat. Saya anggap ni Ustaz Fizul, kerajaan yang ada sekarang ni kerajaan yang berniaga dengan rakyat. Dia bukan untuk membantu rakyat. Kalau dah memikirkan untuk membantu rakyat, bagaimana kalau kita bandingkan dengan Thailand yang bagi subsidi dan juga tak naik harga macam mereka yang berada di dalam Malaysia di Semenanjung ni. Bukan banding dengan negara pengeluar minyak. Bukan pengeluar minyak, bukanlah kita tak nak banding dengan Brunei. Bukan kita banding dengan Brunei. Ni negara yang tak ada setitik pun minyak, yang 100% yang dari import. Ni negara kita, laungan negara kita, negara minyak kan. Sedangkan kita naik sampai RM5.52. Adakah, bila pertanyaan, adakah dia terkesan kepada masyarakat, khususnya rakyat di kampung? Macam mana dia tak kesan pula? Kan? PMX juga kata naik 5 sen pun dia akan terkesan pada masyarakat. Ini kan pula naik sampai RM5.52 tanpa subsidi. Naik pula daripada petrol sekarang ni RM3 lebih. Walaupun ada subsidi 199. Kalau bagi subsidi 199 daripada 300 liter turun kepada 200 liter, itu nak cerita apa? Buruk siku ke apa, Ustaz Rizal? Kan? Sepatutnya kamu kerajaan, orang tak guna, walaupun tak guna 300 liter, naiklah kepada 400 liter. Itu baru kerajaan yang nak membantu rakyat. Dan kalau kamu kekal 300 liter kepada satu individu, orang tak guna sampai 300 liter, kamu rugi ke? Kerajaan rugi ke? Tak keluar pun subsidi tu. Tak keluar pun subsidi. Tapi kenapa dipotong? Kerana dia nak ambil 10% yang mengguna lebih daripada 200 liter. Bila mana Ustaz Fizul dah guna 200 liter, sepatutnya dapat 300. Daripada 200 ke 300, dah kena bayar full. Tak dapat dah subsidi 199. Dia terkesan ke tak? Semua terkesan.
sikit lagi. Ini baru dalam sebulan peperangan. Tengok bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Saya rasa rantaian ekonomi dia, walaupun selesai peperangan di Asia Barat, Iran dengan Amerika dan juga US, nak memulih balik ekonomi kita makan 2 tahun, 3 tahun. Betul. Makan masa 2 tahun, 3 tahun. Dan apa strategi dan juga formula yang PM8 dan juga geng-geng hiruk pikuk nak buat? Kan? Apa sepatutnya nak bagi conclusion, nak bagi rakyat sedap hati supaya peperangan ni tidak akan naik barang-barang makanan. Ustaz Fizul ingat tak masa Covid hari tu kita hilang beras? Betul. Kan? Kita hilang beras kan? Naik harga kan? Sekarang rakyat dah lali dah beli beras 5 kilo hampir RM20. Kita nak dapat 5 kilo sebelum ni Ustaz Fizul RM13.50 je. RM12.80 je. Tapi hari ni rakyat Ustaz Fizul pasca Covid kita kena beli beras 5 kilo hampir RM20. Terpaksa makan juga. Terpaksa. Itu sebab tu saya sebut tadi, kerajaan sedang berniaga dengan rakyat. Kerajaan bukan untuk membantu rakyat. Kerajaan yang ada adalah untuk menyusahkan rakyat. Jadi sebab tu hari ni YB, kalau kita tengok juga respon daripada netizen yang dia ulang balik video-video lama. Tapi adalah juga orang-orang kerajaan, orang Madanon lah, Madanon. Senang cerita Madanon. Madanon ni yang kepanasan, kita tak tahu musim-musim panas ni dia kepanasan lagi. Jadi dia sebutlah ini apa, orang tak faham ekonomi. Dia isu dia sebenarnya satu dari sudut bukan isu kita tak faham tentang kesal rantaian tu. Tapi rakyat sekarang ni sedang ungkit balik apa yang kamu cakap. Yang kamu cakap. Kamu cakap hari ni jadi Perdana Menteri, esok minyak turun. Tak sepatutnya siap bentang formula. Nak turun harga minyak RM1.50, kita nak ambil duit daripada mana? Tak payah ada pendapatan yang baru, kita ambil daripada ketirisan yang berlaku. Jumlah ketirisan yang berlaku tu boleh cover harga minyak. Jadi orang tanya mana pergi formula-formula tu. Dan rentetan yang disebut oleh YB juga tadi, yang dipertikaikan adalah keputusan yang dibuat kerajaan yang akhirnya meletakkan beban kepada rakyat. Sedangkan sepatutnya kerajaan memikirkan bagaimana mengurangkan beban rakyat, bukannya membebankan rakyat. Jadi mungkin YB boleh kongsi sikit pandangan tentang apa yang sepatutnya kerajaan buat. Khususnya baru-baru ni ada kenyataan daripada Profesor Dr. Sulaiman, tak silap saya, yang menyebut dan mengangkat semula idea daripada Yang Amat Berhormat Dr. Sam tentang perlunya ada satu majlis atau jawatan kuasa yang dibentuk rentas sepadan parti, melibatkan golongan teknokrat supaya kita boleh duduk dan memikirkan apa kita punya jalan keluar untuk isu ni. Sebab isu macam YB sebut tadi lah, yang ni baru sebulan ni, kesan yang akan datang ni dia akan mari lagi bulan depan, lagi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi macam mana YB tengok? Bismillah Ustaz Fizul. Kita ingat sewaktu mana jadi Covid, kita jadi kerajaan. Laungan daripada pihak pembangkang waktu Anwar Ibrahim lah, sebagaimana dia minta supaya ada sidang khas parlimen. Ingat kan? Sekarang ni isu negara, isu dunia, kenapa tak buat sidang paling khas parlimen? Bincang secara detail macam mana nak keluarkan masalah ni bukan ditanggung oleh masyarakat, oleh rakyat. Kamu sebagai kerajaan, kamu bertanggungjawab memikirkan, kamu ada pakar ekonomi, kamu ada segala pakar di bawah kamu sekarang ni. Kan? Semua ada bawah dia, semua bawah PM8, bawah kerajaan. Panggil diorang bincang macam mana, buka sidang parlimen khas, bincang bagaimana kita nak keluarkan daripada permasalahan ini. Ustaz Fizul, rantaian ekonomi kita sekarang ni memanglah dalam masa sebulan ni kita baru terasa sikit kerana minyak naik. Macam saya sebut tadi, bulan yang kedua, bulan ketiga, bulan keempat dan setahun seterusnya sampai 2 tahun 3 tahun nanti, rakyat akan merasa lebih sengsara. Apabila makanan rutin kita nak beli dengan harga yang tinggi. Kita semua barang import, betul? Kan? Cuba barang apa yang kita tanam dalam Malaysia sendiri? Buah durian je lah. Buah durian tu pun bermusim. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kan? Padi. Kan? Padi. Walaupun kita ada jelapang padi banyak. Sebahagiannya adalah negeri Perak. Tapi tak cukup. Kita terpaksa import daripada luar. Kalau negara lain buat macam India ke dulu, dia sekatkan gandum, tak bagi ekspor, dia nak untuk di dalam negara dia saja. Waktu Covid dah itu, kan? Hatta bawang kita sendiri pun kita import daripada luar. Kan?
bila mana saya sebut 3 bulan 4 bulan akan datang, ini masalah ni akan memuncak. Ya, ya. So solusi dia Ustaz Fizul yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam Ustaz Fizul sebut tadi, Prof Sulaiman Ali disebut memang kena ada satu jawatan kuasa yang juga disebut oleh bakal Perdana Menteri kita kot. Sokong tak? Wallahu alam. Amin ya Rabb, insya-Allah kita doa-doa kan. Bakal Perdana Menteri yang baru. Solusinya kena panggil, kena sit down, kena pakar-pakar kita kena sit down. Kena duduk. Saya tahu yakin kalau PM dengar ni dia kata dah sabarlah sekejap. kan? Memang dah. Tapi bila mana kita rakyat nak tengok sebagaimana kamu dulu jadi pembangkang menguar-warkan supaya ada sidang parlimen segera, supaya keluar daripada permasalahan Covid. Macam ni kami nak sekarang. Buat sidang parlimen khas, bincangkan benda-benda ni supaya apa? Supaya rakyat tahu apa dia jawapan daripada pemimpin nombor 1 negara kita. Apakah solusi daripada kerajaan Madani sekarang? Apakah bentuk rangsangan ekonomi yang dibagi kepada peniaga-peniaga? Apakah bentuk bantuan-bantuan yang akan disampaikan kepada masyarakat? Adakah sara dinaik daripada 100 kepada 500? Adakah peruntukan yang bujang umur sampai 25 tahun dibagi dengan RM300 lagi atau diangkat sampai RM600? Adakah satu keluarga kena bagi sampai RM2,000? Kan? Wallahualam. Itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Itu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat, sebab kesan rantayannya mana disebut tadi, dia akan pergi kepada food security, kita akan berdepan dengan cabaran inflasi, kemudian peluang pekerjaan, syarikat akan banyak tutup, sebagainya. Jadi kesan-kesan itulah, dan belum tambah lagi unjuran yang dibuat oleh satu badan yang mengatakan kemungkinan minyak kita tinggal 30 hari je lagi. Jadi ini perkara-perkara yang sebenarnya kita kalah ni, kita kalah dengan Jepun tau. Jepun bagi statement dia minyak dia bertahan 200 lebih hari lagi. Sedangkan Jepun banyak minyak tak? tak ada minyak. Kalah kita dengan Jepun, malu dengan Jepun. Jadi kat sini dah sebenarnya kena tolak tepi ego semua. Kita kena bergerak bersama untuk negara kita. Cumanya YB, dalam keadaan rakyat sekarang ni berdepan dengan realiti yang sangat mencabar, daripada kesan peperangan Timur Tengah, dia masuk kepada domino effect lah, kepada isu ekonomi dan sebagainya yang kita bincang tadi, isu harga minyak. Tapi yang tak seronoknya, tiba-tiba di peringkat kerajaan ni, khususnya parti yang memimpin PKR, tiba-tiba keluar pula isu Victor Chin, kemudian keluar isu 9.5 juta. Ni duk tengah bincang, kata ada YB Ramana nak bayar balik, itu YB Rafiq sebut YBR lah kan, YBR. Kemudian kita belum lagi dengar apakah kelangsungan daripada kes yang melibatkan mantan Sekpol kepada PMS, lebih kurang 600 juta juga tak silap, 600 ribu ke 600 juta juga, 600 ribu. Jadi macam mana YB lihat isu ini? Rakyat tengah susah ni, tiba-tiba parti yang kata kami ni parti derita, kan? Kami ni parti derita, kami ni parti nak lawan rasuah, rupanya dia macam lagi hebat daripada UMNO pula. UMNO pun sekarang kita tengok macam tak ada pula isu rasuah ni. Main isu rasuah PKR, isu rasuah PKR, macam mana kita tengok? Okey, terima kasih Ustaz Fizul. Bismillah. Berkenaan dengan kami parti derita, kami parti marhain, semua disebut Ustaz Fizul tadi, tapi saya nak flashback ke belakang sikit. Supaya apa, tindakan kerajaan ni jangan pilih bulu. Kita ingat kan suatu mana Datuk Seri Najib 1NEB diangkut semua beg-beg tangan duit dalam di pavilion suite dia kan. Itu pun ada dengar cerita ada yang hilang. Ada yang hilang kan. Dan peristiwa tersebut berlaku mantan Perdana Menteri juga. Dikumpul 100 juta lebih atas tebel. Kepingan emas. Lunggukan jam tangan. Di mana sekarang benda tu? Saya tahu dekat mana? Kena tanya ketua polis. Kan? yang menuduh, yang dituduh berada dalam kerajaan. Tak ada tindakan apa. Tak ada tindakan apa-apa. Kan? Di mana orang panggil amanah, sifat amanah, integriti amanah tersebut? Ni mari pula Victor Chin 9.5 juta. Mr. R yang kalau kita tengok dalam podcast Hiruk Pikuk YBM yang bukan menteri, kan, ditedah satu-satu. Dan sebelum tu juga disebut oleh YBM juga, kan, seorang susuk tubuh badan ni yang berasal daripada negeri Perak
yang dapat dikata difahamkan dapat kontrak di Sabah. Luas tanah dia sebesar Bandar Kuala Lumpur. Betul. Yang menjadi tycoon dalam negara kita sekarang. Mari pula isu politik dia. Sign surat untuk hospital kalau tak salah saya. Kan? Bayaran 600 ribu lebih. Macam-macam peristiwa yang ada sekarang ni. Macam-macam. Yang dulu mereka sebut ini parti derita, ini parti temarhain, ini parti tak ada duit. Tapi bila berjadi kerajaan, semua berlombok dalam kelompok dia. Itu kita tak cerita lagi yang baling kerusi dalam pemilihan dia, Pak. Sebagaimana yang disebut oleh nama Pak Iswardi. Bayaran-bayaran. Dia sanggup menjadi bukti, jadi saksi. Adik saya dibayar. Kan? Parti nak pangkat, nak jawatan dalam parti dibayar. Ustaz Fizul. Bagaimana kita untuk mengurus parti pun kamu terpaksa buat rasuah yang cukup besar, melakukan satu perkara yang cukup terkeji. Ini kamu nak merintah negara. Sekarang ni kamu berada di tampuk pemerintahan negara. Sebab tu saya sebut tadi Ustaz Fizul, kerajaan yang ada sekarang ni bukan untuk membantu rakyat. Kerajaan yang ada sekarang ni adalah kerajaan yang berniaga dengan rakyat. Berniaga dengan rakyat. Berniaga dengan rakyat. Poin yang paling besar yang kita nak simpulkan pada podcast kita pada hari ini. Kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang berniaga dengan rakyat. Berniaga dengan rakyat. Sebab itu YB, tadi kita bincang tadi, kata-kata daripada PMX kita sewaktu dia muda-muda dululah. Waktu muda-muda dulu, macam mana formula yang dia bentang pada kita dengan mengurangkan ketirisan, boleh bagi kepada rakyat, subsidi kepada rakyat. Kenapa hari ini kerajaan tak boleh bagi subsidi kepada rakyat? Malah mungkin jawapannya sebenarnya adalah sebab berlaku lebih banyak ketirisan. Banyak ketirisan. Yang itu yang kita nampak, belum lagi yang kita tak nampak lagi. Wallahu a'lam. Jadi itu isu yang berlaku, perbincangan yang menarik. Cuma saya nak tarik ke belakang sikit, masuk balik negeri Perak, boleh Baby? Ya, boleh, insyaAllah. Sikit je, berkaitan dengan isu yang baru berlaku, tidur lambak. Ingat ada joget lambak je. Rupanya Perak ni pelik, tidur pun ada lambak juga. Jadi mengarut. Sebagai ketua penerangan PAS Negeri Perak, kita nak dapatkan sikit pandangan rasmi daripada PAS Negeri Perak tentang program tidur lambak yang agak kita kata yang agak kontroversi lah baru-baru ni dilaksanakan di Perak. Okey, bismillah. Ustaz Fizul, cubaan yang pertama Ustaz Fizul, depa nak buat glamping dekat Hulu Langat kalau saya mana. Kan? Yang orang yang songsang-songsang ni. Yang baru ni nak buat di Hulu Langat tu kan, yang kecoh di Hulu Langat. Tapi tak berjaya. Alhamdulillah dapat sekatan dan juga bantahan daripada seluruh masyarakat dan juga Jabatan Agama Islam Selangor. Hari ini percubaan yang kedua nak buat glamping, nak buat tidur lambak. Nampak bunyinya macam bagus. Tidur lambak. Nampak macam tak ada apa. Tapi bila mana ada respon daripada pejabat agama, pejabat mufti, akan dirisau berlaku ikhtilat macam-macam. Walaupun kita nampak benda ni bukanlah satu benda yang asing bagi masyarakat, kan, tapi mereka nak normalisasikan budaya yang saya rasa budaya yang tak berapa nak elok. Kan, kenapa nak jadi tidur lambak pula? Percampuran lelaki perempuan yang mungkin berlaku perkara-perkara la takrabuz zina. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la takrabuz zina, jangan menghampiri zina. Tiba-tiba kita nak buat program tidur lambak yang bersama-sama, sedangkan tidur ni hatta Nabi pun larang tidur bersama-sama. Asingkan lelaki, anak lelaki, asingkan anak perempuan, adik-beradik. Ni tiba-tiba kita nak buat satu program yang macam buat kena lembu, duduklah sekali. Dia teringat zaman Covid dulu kot nak tidur. Kita bukan lembu, kita bukan kerbau, kita bukan kambing boleh duduk satu kandang jantan betina. Kita ada hukum hakam, kita ada halal haram, kita ada tata tusila kita. Kita ada resam kita ada adat kita ada adab, ada adat, ada adab. Kan? Jadi alhamdulillah respon yang cukup tegas daripada Jabatan Agama Islam Negeri Perak, harapnya dapat pantauan daripada pejabat agama dan juga keseriusan daripada Kerajaan Negeri Perak lah, supaya kalau pun benda ini terjadi, nak buat juga program ni asing, buat kemah tertutup. Nak tidur sampai 3 hari pun tak apa. Kan, nak buat kuliah pun tak apa situ. Tapi
dalam keadaan yang terkawal dan juga tidak berlaku ikhtilat dan tidak berlaku perkara-perkara yang mungkar yang dilarang ataupun yang boleh menjadi isyarat mendapat kutukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillah, na'udzubillah min zalik. Terima kasih Ustaz Rizal. Okey, jadi terima kasih kepada YB Ustaz Khalil Yahya di atas respon-respon yang diberikan sepanjang episod kita pada kali ini. Kita nak pergi kepada segmen yang terakhir, segmen soalan fokus jawab ringkas. Saya akan tanya soalan kepada YB dalam masa kurang 1 saat, kena jawab terus. Kurang daripada 1 saat terus jawab. Boleh YB? InsyaAllah. Sedia YB ya? Ya. Okey, yang pertama, lemang atau ketupat? Ketupat. Facebook atau TikTok? TikTok. Ketua perangai atau adun kubu gajah? Dua-dua. Tidur lambat, tidur rumah? Tidur rumah. Okey, jadi itulah segmen Fokus Perak kita pada hari ini bersama dengan YB Ustaz Khalil Yahya. InsyaAllah, terima kasih kita ucapkan kepada YB Ustaz Sama-sama. kerana sudi bersama dengan kita dari studio Fokus Perak pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan YB Ustaz akan dapat terus memberikan hikmat kepada rakyat, khususnya di Dun Kubu Gajah, insyaAllah. Jadi kepada semua yang menonton, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Fokus Perak sehingga ke penghujung episod kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube Fokus Perak dan juga follow kami di Facebook Fokus Perak dan juga TikTok Fokus Perak. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam episod-episod yang akan datang bersama dengan tetamu-tetamu jemputan yang lain. Jangan lupa untuk terus bersama dengan Fokus Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.